Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, jumpa lagi kita pagi ni. Masuk dulu guys, duduk sekejap. Kita hari ni saya ingat saya nak ajar korang buat website lah. Asyik buat landing page je kan. Saya nak ajar korang sekarang ni nak buat website pula. Okay. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi kita pada pagi ini. Okay, seperti hari-hari yang sebelum-sebelum ini, insya-Allah kita akan sama-sama tuan-tuan dan puan yang mulia, kita akan belajar cara bagaimana kita boleh menggunakan AI dengan betul. Okay, jadi bagaimana kita nak gunakan AI, okay, untuk meningkatkan produktiviti kita dalam pekerjaan. Okay, macam mana AI ni boleh bantu kita jana pendapatan. Itu yang kita nak tengok, kita nak kupas, kita nak belajar dengan saya pada pagi-pagi Adam ni, insya-Allah. Okay, semoga hari Minggu ini, okay, kita yang mana tak keluar rumah tu, masih stay kat rumah, okay, ambillah peluang ini, masa ini, okay, untuk korang belajar penggunaan AI. Saya nak kata yang sebenar tak juga kan, tapi yelah, inilah cara guna AI. Okay, cuma macam mana kita gunakan AI tersebut untuk mendapatkan manfaat. Jadi itu yang kita nak belajar pada pagi ni. Yang mana boleh masuk, boleh tap screen ataupun follow saya. Okay, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Fitri. Saya merupakan seorang usahawan. Saya founder untuk Interactive Link. Saya merupakan usahawan digital daripada tahun 2014. Okay, di mana dalam perjalanan karier saya sebagai seorang usahawan digital ni, kita dah buat bermacam-macam inovasi. Okay, kita dah entertain projek-projek yang bernilai 2 angka sehingga ke 6 angka, 5-6 angka. Alhamdulillah. Okay, jadi kenapa saya buat live kalau betul lah 5-6 angka? Sebab saya ada cipta satu inovasi yang dipanggil sebagai Interactive Link. Okay, di mana Interactive Link ni, dia boleh bantu korang tak lalui apa yang saya lalui ketika saya membangunkan syarikat saya hingga kepada hari ini. Apa yang saya lalui, saya sebagai seorang orang normal, tak ada background pendidikan digital, termasuklah coding, tak ada background. Tapi saya boleh bina syarikat tech dengan cara saya hire pasukan-pasukan bersama-sama saya, okay, dan mereka bergerak ke arah visi saya. Tetapi munculnya hari ini AI, korang tak perlu hire technical team ni untuk bermula. Okay, kerana apa? Kerana korang just guna AI sahaja. Itu yang saya terpanggil ni nak tunjuk korang macam mana guna AI ni boleh bantu korang jana pendapatan ataupun meningkatkan produktiviti korang semua. Okay, tanpa buang masa, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, so untuk kita bermula, bila dah katanya namanya AI, pastilah kita kena ada aplikasi AI tersebut. Okay, aplikasi AI ni ada macam-macam guys. Okay, yang paling famous kita ada ChatGPT. Okay, dan yang paling tak famous buat masa sekarang ini adalah aplikasi AI yang boleh buat video yang dipanggil sebagai Gmail AI. Nak tengok tak kualiti video dia macam mana? Ini salah satu dia, kualiti video Gmail AI. Okay, mungkin dia akan lag sikit sebab dia daripada mirroring. Nampak tu? Ini Gmail AI Dia sangat realistik. Ni daripada China tau. Jadi saya akan ajar korang juga cara bagaimana nak buat macam ni. Macam mana nak guna aplikasi Gmail AI daripada China ni. Okay, dia bukan hanya boleh buat video suka-suka macam ni. Malah dia boleh buat video, orang kata apa, video untuk jual produk. Contoh, ini saya buat video jual baju t-shirt. Okay, baju t-shirt ni saya buat dan saya minta saya dalam bentuk AI buat macam ni. Boleh dapatkan dekat bio TikTok aku. Jangan rebut-rebut. Setiap seorang akan dapat satu. Kalau panggil. So ini salah satu benda saya mungkin ramai tak tahu kewujudan AI ni. Okey, dan dia bukan hanya boleh buat gambar macam tu saja. Kalau korang pernah nampak konten-konten AI seperti yang henshin ni kan. Ini contoh dia. Luring, nyata.
Okay, so inilah antara aplikasi Gmin AI. Jadi saya akan tunjuk korang macam mana nak guna Gmin AI ni. Okay, bersedia semua? Dia bagi, okay, Pak Man, dia bagi kredit harian ke atau free? Dia bagi kredit harian, setiap hari boleh buat 5 video. Kita darab 30, kita boleh buat lebih kurang 5 darab 3, 150 video. Betul tak guys? Betul kan? Kita boleh buat sebulan 150 video. Cuma satu hari kita boleh buat 5 video. Okay, jom kita buat macam mana nak buat ni. Okay, first of all, cara nak gunakan AI, Gmin AI ni, saya ada tutorial dia. Okay, tapi sebelum tu saya tunjuk korang macam mana nak guna dia. Okay, dia ada 2 method. Okay, satu method kita pakai method template. Method template ni, bila korang scroll korang punya video tutorial daripada AI ni, korang scroll kan, dan korang tiba-tiba korang jumpa satu video yang korang rasa best. Okay, contohlah korang cari-cari kan. Okay, contohlah korang rasa best video ni. Okay, so tanpa korang buat prompt yang baru, korang boleh tekan sahaja dekat bawah ni. Kalau korang nampak mouse saya, dekat bawah ni ada satu button pencil tau. Ini cara nak guna Gmin AI. Tekan saja Gmin pencil itu, kemudian kita tukar karakter dia. Tekan atas ni, yang dekat atas ni cara pertama pakai template. Tukar karakter dia dengan karakter kita. Ni nama saya ada ni, Fitri ni. Saya pakai karakter saya, okay, kemudian saya terus generate sahaja. So nanti AI ni nanti dia akan buatkan video muka saya. Tu tengah buat tu ni. Itu cara pertama. Iaitu korang boleh pakai template. Korang boleh scroll tengok video yang best. Bila suka terus tukarkan karakter tersebut kepada karakter korang. Okay, itu karakter pertama. Okay, cara kedua pula. Ini kita pakai prompt. Kita pakai prompt, okay? Untuk buat video Gmin AI pakai prompt, kita kena bermula dengan ideation dahulu. Kita kena bermula dengan idea dahulu. Okay, katakanlah saya ada satu idea. Saya pergi dekat ChatGPT. Apps apa tu? Ini namanya apps Gmin AI. Ini namanya apps Gmin AI. Okay, nanti saya tunjukkan. Dia percuma saja. Satu hari boleh buat 5 video. Sebulan boleh buat 150 video. Percuma. Okay, saya ajar korang cara macam mana nak buat video. Tadi video template tau. Ini pakai video prompt pula. Okay, first of all kita kena ada idea dahulu. Apakah idea yang korang nak gunakan? Okay, katakanlah saya buat idea. Okay, buatkan. Saya ada idea. Okay, Fitri, nama saya. Saya sedang mengejar. Boleh tak cakap macam tu? Okay, saya sedang stres. Okay, saya sedang stres. Sesat dalam hutan. Tiba-tiba saya diganggu oleh kuntilanak. Okey, dan saya diganggu dan saya bukan takut, tetapi saya jadi geram, saya dimarah, saya pergi dekat dia, saya smack down dia. Contoh nauzubillah min zalik nauzubillah min zalik. Contoh Okey, so itu ideation dia. Jadi bila dah ada idea macam tu, kita tulis kat AI. Kita bagi tahu dia, buatkan prompt video AI. Okey. Okay, mula-mula kita bagi idea dulu. Okay, karakter Fitri. Karakter Fitri, bagi tahu idea korang. Karakter Fitri, contoh kan. Bagi tahu idea korang. Fitri tersesat di hutan. Okay, dalam keadaan stres. Dalam keadaan stres, contoh dalam keadaan stres. Okay. Okay. Dan tiba-tiba, okay, dia diganggu. Okay, nak sebut pun. Okay. Fitri tidak takut. Okay, tapi jadi geram. Okay. Kemudian, dia pergi dekat. Tak nak sebut. Dan smackdown dia. Dan paksa. Bawa dia keluar dari hutan itu. Contoh. So mula-mula kita bagi tahu idea dulu. Kita bagi tahu kita bagi tahu buatkan prompt dulu. Hantar. First, kita bagi dekat ChatGPT,
Kita bagi tahu idea kita dekat AI, tapi kena mention nama kita tau. Kalau nak pakai Gmail AI tadi, kita kena sebut nama kita. Sebab apa? Dalam Gmail AI, untuk pakai karakter kita, kita kena pakai avatar guna muka kita. Dan avatar tersebut, kita kena bubuh nama dia. So, nama saya dalam Gmail AI tadi adalah Fitri. Sebab itu kena sebut nama dia. Okey, sekarang kita dah dapatkan prompt. Now dah dapatkan prompt. Okey, sekarang kita dah faham prompt. Okey, ini prompt kedua. Okey, lepas dah dapatkan prompt dalam bahasa Melayu ke apa semua tu kan, korang minta macam ni. Buatkan prompt ini menggunakan tulisan Cina. Okey, dan tidak lebih dari 650 aksara. Tidak lebih daripada 650 aksara. Ingat kenapa kita kena tulis dalam tulisan Cina? Sebab aplikasi Gmail ni daripada China tau. So dia lebih memahami bila kita bagi prompt dalam tulisan Cina. Okay, sebab itu saya kata tulisan Cina. Lepas tu kita kena pula tak boleh lebih daripada 650 huruf. Tu syarat dia. Okay, tidak lebih dari 650 huruf. Kalau kita nak dalam bahasa Melayu, gunakan dialog dalam bahasa Melayu Malaysia. Okey, settle. So, bila dah dapatkan prompt yang besar, master prompt, baru kita buat promptkan Gmail tu. Prompt bahasa Cina tu. 650 aksara tu. Okey, nampak? Dia dah buat prompt kita tidak lebih pada 650 aksara. Contoh kan? Okey, dah dapatkan prompt. Okey, kopikan saja prompt dia. Kemudian bawa pergi dekat Gmail tadi. Ni Gmail AI ni. Bawa pergi kat sini. Pilih avatar korang. Ni ada avatar apa ni? Ni avatar yang ni saya punya avatar. Ini kawan-kawan saya. Okey, so saya pilih avatar saya, Fitri. Okey, dia loading. Dia tarik avatar saya. Lepas tu saya pastekan prompt Cina tadi. Lepas tu saya cari semua nama saya dalam ni yang ada tulis nama Fitri tadi. Okey, ni ada Fitri. Okey, saya buang ni. Ambil Fitri. Ada lagi tak nama Fitri saya? Okey, ada lagi. Saya buang ni. Ambil Fitri. Ada lagi tak Fitri kat sini? Okey, ada lagi. Ambil Fitri. Buang ni. Ambil lah tu. Okey, dah cukup. Okey, dah selesai. Hantar je lah. Itulah cara dia. Okey, sekarang kita tengok video kita dah ready ke belum? Okey, video pertama tadi dah ready. Di mana kita pakai template. Kita jumpa video orang dekat feed dia orang. Lepas tu kita nak tukar karakter dia pakai karakter kita. Dah ready dah. Jom kita tengok macam mana hasil dia. Macam lulus ke tak lulus guys? Okey tak okey? Kejap, dia hang. Saya punya phone dia lag. Kejap Saya play sekali. Alah, tengah sedap-sedap tengok ni dia boleh lag pula kan. Lawa 10 saat tuan. Okey, saya sekali ulang balik semula. Muka kita Okay, so ini namanya Sit Dance AI. Gmail AI. Jadi, okay, ini cara pertama. Yang mana belum follow saya. Okay, saya ada tutorial dia. Yang mana yang nak belajar, saya boleh share tutorial dia. Nanti korang tengok macam mana nak install Sit Dance AI ni. Okay, kejap. Saya tunjuk satu lagi. Okay, sekarang kita tengok pula video yang saya tengah buat tadi. Tak ready lagi. Bukan Gmail. Gmail, ni tutorial saya ni. Gmail, Gmail. Chinese Gmail. Ni Gmail AI ni. Ni Gmail AI. Jadi saya ada tutorial dia. Kalaulah ada sesiapa nak tutorial ni, saya boleh share kejap lagi. Nanti kita tengok dulu. Kita belajar dulu. So ini cara pertama macam mana kita nak gunakan AI untuk productivity kita. Macam saya gunakan dia ni untuk video konten TikTok saya dan juga untuk saya punya video hook. Untuk hook video saya. Contoh hook video saya, ini adalah contoh hook video saya.
Okay, saya tak gunakan video dia sekadar nak buat konten kosong. Tak, saya gunakan Gmail AI ni untuk hooks video. Contoh okay, ni saya buat video hook saya pakai Gmail AI. Cara saya macam mana saya gunakan dia okay, ini salah satu video hook saya pakai Gmail AI. Kalau orang masuk language korang dalam 3 pertama mereka tidak faham, saya buat pakai Gmail AI. mereka akan terus keluar dari situ. Jadi tajuk kena jelas, faham. Okay. Itu cara saya gunakan Gmail AI untuk buat hook. Okay, ada macam-macam lagi. Saya akan gunakan Gmail untuk hook saya. Abang Fitri! Cepatlah ajar macam mana nak buat lagu pakai AI. Okey. Kejap lagi Sajat. Jom kita belajar. Slow guys. Okay. So, itu cara Gmail. Tak payah beli kredit. Gmail AI percuma. 1 hari 5 video boleh buat. Sebulan boleh buat 150 video. Sebelum ni lagi banyak. Sebelum ni 1 hari 10 video. Bermakna sebulan boleh buat 300 video. Percuma. Tapi sekarang ni dia turunkan, dia dah bagi 5 sahaja. Itu pun tak tahu akan datang berapa. Sementara ni memang dia bagi 5 percuma. Okay. Okay, sekarang kita tengok video untuk dialog. Macam saya buat tadi tuan. Tuan kena bagi tahu dialog dekat AI. Itu sahaja. Itu macam mana saya tunjuk kat anda semua tadi. Saya pergi dekat AI, saya minta dia buatkan prompt dan dekat prompt tu ada dialog. Okey, dekat prompt tu ada dialog. Okey, itu cara dia. Okey, jadi sekarang ni prompt saja, dia bukan kena tulis bahasa Cina tuan. Dia sebenarnya boleh je nak pakai English ataupun bahasa lain. Cuma dia punya bahasa tu lebih afdal kalau kita bagi dalam bahasa Cina prompt dia. Kerana apa? Sebab Seed Death ni memang dia local dekat China je. Dia tak global lagi. So bila dia tak global, maybe, saya cakap daripada sudut maybe maybe AI dia tak begitu padu untuk penggunaan bahasa lain. Sebab kalau dalam in term of business kan, kalau dia fokus on market China saja kan, mesti dia fokus on from China kan. Itu maybe memang tak boleh lebih, tak boleh. Sebab kalau lebih nanti dia akan cut the prompt tu. Dia akan cut prompt tu. Okey Okey, kita sambung lagi sekali. Okey, kita tengok video kita dah ready ke belum? Okey, belum ready lagi. Okey, sementara kita tunggu dia buat video tu, saya nak ajar korang buat website. Nak tak belajar buat website pakai AI guys? Ada tak yang berminat nak belajar buat website pakai AI sementara dia tengah buat video ni? Okey, dan saya tunjuk korang cara buat website tau. Okey, jom kita belajar buat website Okey, untuk buat website pula, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk buat website, korang boleh pilih mana-mana AI yang korang nak. Boleh. Dia memang khas untuk orang zero knowledge. Sebab itu kami dalam Interactive Link ni memang kami nak didik rakyat-rakyat Malaysia ni tahu tentang AI dan boleh guna AI. So kalau korang dah terror, tak payah belajar dah. Kalau zero, memang kami ada kelas tiap-tiap bulan, kami ada group support, kami ada video rakaman. Ada. Memang sesuai lah yang mana zero. Okay, jom kita mulakan buat website. Okay, yang mana selalu follow saya, dia akan tengok saya buat landing page. Dia jarang tengok saya buat website. Mesti ada yang tertanya kan, apa beza website dan landing page? Okey, landing page biasanya dia jenis one-liner. Faham? Orang akan scroll daripada atas, naik, turun. Itu jenis landing page. Dan biasanya landing page ni dia ada satu button je. Dan tujuan button tersebut hanya satu sahaja. Kalaulah dia buat landing page untuk menjual, dia akan letak button buy now. Kalau dia buat landing page untuk orang daftar, dia akan letak button register now. Dia satu tujuan. Itu landing page. Tapi kalau website ni, kita gunakan untuk mempromosikan syarikat kita. Ataupun organisasi kita. Ataupun kita punya whatever yang kita nak lah. Mempromosikan entiti syarikat tau. Bukan produk tau. Okay, contoh. Katakanlah saya nak buat website sekolah. Okay, memang just nak digunakan untuk orang ramai explore, tahu tentang sekolah. Okay, so first saya akan cari dekat AI. Saya akan tanya AI dululah. Saya akan cari maklumat. Okay, saya akan buat macam ni. Contohlah saya nak ambil sekolah menengah kebangsaan Jengka 2 Pahang, sekolah lama saya. Saya akan buat macam ni prompt Korang tengok betul-betul prompt dia. Hasilkan website multiple page Ayat dia mestilah multiple page.
multiple page. Okay, ni ayat dia, multiple page. Hasilkan website multiple page untuk sekolah saya, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 2. Contoh Okay, multiple page Okay, kita buat asas je dulu. Just nak tunjuk korang asas macam mana nak guna AI untuk coding. Okay, bila kita tulis macam ni, kita kena cakap macam ni. Bila kata multiple page, kita kena buat macam ni tau. Okay, tuliskan kod. Okay. Website ini dalam satu penulisan kod HTML yang lengkap, walaupun page ini multiple page. Okay, okay, settle. So, bila kita tulis prompt macam ni, kita hantar je tau. Okay, last kali hasilkan website ini menggunakan, ni penting ayat dia, JavaScript dan juga CSS Vanilla. Ini penting ayat ni. Kemudian dah dapat dan terus hantar sahaja. Ini dah apps apa? Ini dekat mana-mana AI pun boleh tuan. Ini dekat mana-mana AI pun boleh. Okey, dekat mana-mana AI pun tuan-tuan dan puan-puan boleh buat benda ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat semua ni. Okey, ini pakai AI percuma pun boleh. Tapi yang sekarang ni saya sedang pakai AI Gemini. Saya sedang pakai AI yang dipanggil Gemini. Tapi kalau korang pengguna ChatGPT pun boleh. Cloud AI pun boleh. Canva pun boleh. No problemos. Boleh je. So, yang mana yang berminat nak belajar benda ni, kejap lagi saya akan ceritakan korang macam mana korang nak dapatkan benda ni. Okay. Hitam, salam. Good morning. Morning, Tuan Hitam. Okay, saya nak panggil Tuan Hitam tak sedap lah. Saya panggil Tam okay, morning Tuan Tam. Okay, alright. Nah, kita dah dapatkan coding dia. Okay, so bila dah dapatkan coding dia, korang copykan coding dia ni. Kemudian korang bawa pergi dekat website yang kita bubuh nama dia sebagai interactive link tadi ni. Okay, cara pertama dia, korang nampak tak butang menu kat atas ni? Yang ada menu hamburger ni, namanya hamburger menu tau. Nama dia hamburger. Kenapa hamburger? Dia ada 3 line. Atas roti, bawah roti, tengah daging. Sebab itu dinamakan hamburger menu. Pentingnya saya bagi tahu benda ni sebab korang boleh request dekat AI. Contoh, katakanlah korang nak buat korang punya website ke, korang punya sistem ke, game kan. Korang tak tahu apa benda nama menu macam ni nama dia adalah hamburger menu. Boleh hamburger menu. Okay, tekan hamburger menu ni. Okay, lepas tu korang ambil dashboard. Kemudian ambil links. Dashboard, ambil links. Dia akan keluar page macam ni tau. Dekat sini nanti korang hanya ambil new page saja. Okay, lepas tu korang tulislah website korang tadi. Website sekolah Okay, lepas tu pastekan coding yang AI buatkan tadi. Kemudian korang connectkan dengan domain korang. Iaitu contoh domain saya fitribaharudin.my. Okay, yang mana belum ada domain lagi tak ada masalah. Sebab apa? Korang boleh dapat subdomain percuma daripada IL ni. Sebab IL ni dia boleh buat 100 projek guys. Maksudnya kalau korang berniaga kan, korang nak jual website, korang nak jual landing page ke, nak jual apps ke kan, korang boleh buat 100 orang klien boleh beli produk korang ni. Okay, dia boleh buat 100 projek. Okay, korang tulis macam ni, 100, korang tulis apa? SMKJ2 Okay, lepas tu korang hanya perlu create page. Jom kita tengok sekarang. Betul? Nampak tu? Dah set, tapi ini tak siap lagi. Ini baru draft. Okay, SMKJ2. Ingat tak saya kata multiple page? Okay, sekarang saya ambil profil sekolah. Dia buka pula page profil sekolah. Sekarang ni saya ambil Academy Coco. Faham? Dia buka Academy Coco. Inilah nama dia, multiple page. Hubungi kami. Faham? Dia tekan hubungi kami. Okay, faham ke tak faham? Kalau faham, tak faham. Dan juga follow saya. Yang mana dah faham, tak faham, yang belum follow, follow saya. So, keyword dia apa guys? Multiple page. Kalau nak buat website, multiple page. Okay? Alright. Terbaiklah korang. Korang ni memang bagus. Okay. Contoh,
bila saya dah ready, dah siap website saya ni, katakanlah saya nak hiaskan dia, saya nak cantikkan dia. Okey, saya nak mempercantikkan website sekolah saya ni. Macam mana? Okey, saya boleh pergi saja dekat AI yang buatkan coding website saya tadi, saya bagi tahulah dia apa yang saya nak. Katakanlah saya nak buat sila. Ingat, sebelum korang nak cantikkan website korang, korang kena perkemaskan dahulu tau. Okey, ingat term ni. Ingat betul-betul abang kakak yang mulia ya. Kalau korang nak cantikkan website korang, pertama korang kena kemaskan dulu. So macam mana nak kemas? Korang kena prompt macam ni. Sila perkemaskan UI page ini. Okay. And then tuliskan kod dengan lengkap dan sempurna dan jangan tukar apa-apa selain yang aku mintakan. Mula-mula perkemaskan dulu. Okay. And then hantar. Ingat, mula-mula perkemaskan. So nanti barulah nanti dia buat coding baru, dan coding baru ni nanti dia akan pastikan design yang baru ni akan lebih kemas. Mungkin dia punya teks ni akan lagi tebal, kan, susunan ayat dia lagi cantik, mungkin. Okey, sekarang kita tengok adakah dia buat seperti mana yang saya nak. Okey, kita tengok dulu. Okey, yang mana baru hadir, boleh tak follow saya ataupun tap-tap screen. Sekarang ni saya sedang kongsi dengan korang macam mana nak gunakan AI untuk meningkatkan produktiviti korang. Yang mana yang berniaga boleh naikkan sale. Yang mana belum berniaga boleh mulakan perniagaan. Yang mana yang memang ada kerjaya, dia boleh meningkatkan produktiviti korang. Okay? Yang mana clueless, apa benda abang ni cerita ni. Saya sekarang ni tengah tunjuk korang macam mana saya sebagai individu tak pandai coding, tak pandai programming, tapi bila guna AI, saya boleh buat bermacam-macam inovasi. Sebagai contoh, saya boleh buat landing page untuk syarikat gunting rambut. Saya tak pandai coding, ini semua AI buatkan. Macam mana saya tak pandai coding, okay, saya tunjuk korang macam mana saya seorang yang tak pandai coding, tapi saya boleh buat game pakai AI dan jual kepada klien saya. Macam mana saya tak pandai coding, tetapi ada pengguna AI yang lain, pengguna-pengguna AI yang lain, contoh ada pengguna interaktif link atau pengguna AI, dia tak pandai coding ni, tak pandai buat, tak ada skill yang mahal. Tapi bila dia guna AI, dengan izin Tuhan, dia boleh menjana pendapatan sehingga dia belajar AI, dia jual website yang dia buat pakai AI, dia jana pendapatan hingga 80 riban dapat income. Ini saya sedang tunjukkan ni macam mana orang-orang ni buat benda ni semua. Okey, macam mana orang yang tak pandai coding tapi bila dia belajar AI, dia buat website, dia jual sehingga berjana pendapatan macam ni. Ini saya share kepada anda semua. Okey, selamat berkenalan semua. Jom kita belajar. Okey, jadi sekarang ni yang saya sedang tunjukkan, saya sekarang ni sedang buat website sekolah. Pakai prompt je. Ini baru prompt pertama. So tadi kita tengok sekarang ni saya minta dikemaskan. Okay. Now coding untuk kemaskan dia dah buat. Kita kopikan saja coding ini. Kemudian bawa pergi dekat interaktif link korang. Bawa pergi kat sini. Okay. Dekat sini korang boleh buat 100 projek tau. Maksudnya katakanlah korang nak buat bisnes lah kan. Korang ada modal, korang RM69 je modal korang. Tapi korang nak jana pendapatan korang sampai RM10,000. Boleh ke tak boleh? Oh, insya-Allah boleh. Sebab apa? Satu website, satu projek yang korang buat ni, korang boleh jual dengan harga 200.5, 300.5. Cuba just imagine. Kalau boleh buat 100 projek, 300.5 satu website, darab 100, dah berapa ribu dah. Kan? Okay, mari saya tunjuk korang. So, buka je website korang, tekan pencil edit. Korang clearkan kod yang lama, masukkan kod yang baru. Okay, save and close. Jom kita tengok website sekolah jin kedua yang dah dikemaskan. Nampak? Lebih kemas. Nampak? Lebih kemas berbanding dari yang tadi. Lebih kemas lah. Okey, ni. Lebih kemas. Okey Boleh semua orang Jelas Okey, sekarang ni kan saya ajar tadi. Untuk cantik, mula-mula kena kemas. Sekarang ni baru kita cantikkan. So macam mana nak cantikkan dia? Okay, nak cantikkan dia, bagi tahu je kat AI. Sila percantikkan UI page ini.
Okay. Bonus. Bila korang tahu jenis-jenis design. Itu bonus bagi korang. Sebab korang tahu tema design apa yang cantik. Macam saya tak tahu tema design apa yang cantik. Tapi memandangkan saya ni peminat anime. Saya peminat cerita One Piece. Kan? Kamen Rider. Jadi pun saya tulis macam ni. Sila percaya dekat webpage ini. Menggunakan tema Kamen Rider. Menggunakan tema vibe Kamen Rider. Sebab kan saya Kamen Rider Okay, now saya tulis macam ni. Tuliskan kod dengan lengkap dan sempurna dan jangan tukar apa-apa selain yang aku minta. Dia kena tulis macam tu tau. Kena tulis jangan tukar apa-apa selain yang aku minta. Kena bagi tahu macam tu dekat AI. Sebab apa? Kalau korang tak bagi tahu, nanti AI korang akan tukarkan coding yang dah siap tu. Sayanglah kan, bila dah ready, dia pergi tukar kan. So in order tak nak berlaku benda tu, bagi tahu siap-siap dekat prompt tu, jangan tukar apa-apa selain daripada apa yang kita minta. And then hantar. Okay, bos boleh ambil contoh website template, contoh di Fiverr? Boleh. Boleh je. Okay guys, saya tak baca komen tau. So kalau saya terlepas komen korang, korang spam je. Okay, kadang saya akan tengok. Ini sebab bukan saya sengaja tak nak baca. Sebab cuba korang tengok lecturer korang, cikgu-cikgu korang. Kalau dia mengajar kat depan, dia fokus mengajar kan. Sebab apa? Kita dah ada modul pembelajaran. So bila saya duk fokus bila student saya waktu dia bercakap kan, jadi saya tak fokus belajar. Sebab itu saya tak baca komen. Tapi boleh je komen. Jadi spam saja. Nanti saya akan baca balik semula. Okay? Boleh Thank you guys. Okay nah. Okay ni. Okay, sementara dia buat tema Kamen Rider ni, jom kita tengok video kita tadi guys. Jom kita tengok video kita tadi. Dah ready belum video kita? Kejap kita tengok video kita tadi. Sabar wait a minute. Kita tengok video daripada Gman AI. Okay, ready? Let's go guys. Tengok video Fitri tersesat dalam hutan dalam keadaan stres. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hutan mana ni? Oi, jangan kacau aku. Kalau kau dah muncul, bawa aku keluar sekarang. Cepat, terbang. Hutan mana ni? Okay, lulus ke tak lulus kan video Gman AI? Kan? Oi, jangan kacau aku. Kalau kau dah muncul, bawa aku keluar sekarang. Cepat, terbang. Okay, dah faham dah belajar cara macam mana kita nak buat prompt. Okay. Pension awal. Kan? Itu cara macam mana. Ini saya pakai Gman AI. Ini kita pakai Gman AI. Boleh Okay, ini kita pakai Gman. Ada yang berminat nak belajar semua ni tak guys? Saya nak tengok dekat ruang komen, ada tak nak belajar pakai semua AI ni? Okay, sebab kita ada kelas tiap-tiap bulan. Okay, lepas tu kita boleh belajar buat website, buat game, buat sistem, pakai sistem interactive link. Lepas tu kita ada group support. Okay, kita sekarang ni tengah ada money manes. Kita tengah ada money manes. Harga untuk belajar semua ni, harga dia 150 setahun. Dululah. Tapi sekarang ni kita ada money manes, harganya hanyalah RM5.70 je sebulan guys. Bersamaan RM69 setahun. Okay, RM69 setahun, korang boleh belajar korang boleh guna software Gman AI ni. Kita ajar korang, kita ada tutorial dia. Okay, pakai software Gman AI ni RM69 setahun. Dan korang juga boleh dapat belajar buat website macam saya buat tadi ni. Boleh buat game, boleh buat sistem kan. Korang boleh buat 100 projek. Banyak ni. Dan kita ajar korang berniaga. Okay, kita ada kelas tiap-tiap bulan yang kita cover. Kelas kita ni ada kelas buat website, ada kelas buat kad kahwin, ada kelas buat bisnes. Macam-macam kelas kita dah ajar kat sini. Buat e-book, semua ada. Dia punya hantaran hanyalah RM69 je setahun tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa mahal pelaburan ini, iaitu RM5.70 sebulan, lagi murah daripada sepinggan nasi ayam, mari kita lihat apa kata-kata kawan-kawan kita yang belajar benda ni. Okay, kita tengok contoh satu sahabat kita.
Selama ni dia berniaga, dia tak pernah jana pendapatan banyak ni pun. Tak pernah. Tuan, first time profit 3 riban sehari. Sebelum ni dia tak pernah dapat. Tapi lepas dia belajar AI dengan Interlink, okay, dia belajar buat website, buat landing page, dia upgrade perniagaan yang sedia ada tu, dia tambah konten-konten, dia tambah digital marketing, pakai landing page semua. Akhirnya dia dapat jana 3 riban sehari. Alhamdulillah. Bermodalkan RM69 je setahun. Setahun RM69 tu, income 3 riban sehari. Ada juga orang yang sebelum ni, dia tak pernah berniaga. Tapi lepas dia berniaga, dengan menggunakan AI, dia cipta produk-produk digital. Dan produk digital yang dicipta adalah dia jual website. Dan income yang dia jana dengan bermodalkan RM69 setahun income dia dah dapat 80 riban income dia. Okay. Dan kalau ada yang berminat nak join semua ni, korang boleh lihat dekat saya punya topik sekarang ni. Buka topik saya yang tengah live ini. Okay, buka topik saya tengah live ini. Okay, buka topik saya. Buat diri lagu dululah. Macam saya. Tekan sahaja dekat button picit je kat atas ni. Picit je kat atas tu sekarang. Kelas every month, rakaman ada. Okay, video tutorial pun ada. Dan kelas yang kita bimbing anda, kita tak nak bimbing anda jadi programmer tau. Kita tak nak. Kita nak bimbing anda semua menjadi usahawan. Dan kerana itulah saya nak bimbing anda jadi usahawan. Next, saya akan tunjukkan korang cara nak buat business t-shirt. Ada tak nak belajar buat business t-shirt? Kalau ada nak belajar buat business t-shirt, okay, type nak. Business t-shirt ni best tau. Margin tinggi, tak payah pandai printing, tak payah pandai design, tapi boleh buat t-shirt sendiri. Okay, kita buat business t-shirt. Okay, yang mana berminat, yang nak grab Interlink tu, boleh grab sekarang dekat bio saya. Dan video TikTok saya yang tengah live hari ni, yang apa yang korang belajar ni, saya akan record dan saya akan share dalam group. Okay, yang video semalam tu saya tengah edit tuan. Bukan tengah edit, saya tengah convert. Kejap dah ready belum video saya? Saya tengah, dah ready dah. Saya dah boleh post dah. Semalam kan saya dah ajak korang buat video YouTube kan, semalam punya kelas kan. Kejap dah ready belum? Okay, dah ready guys. Tak ready lagi, ya Allah. Tak ready lagi ya guys. Saya semalam ada edit video TikTok saya Okay, jadi saya akan, video saya ni saya akan record. Jadi pengguna Interlink yang dah subscribe, saya akan share dalam grup kita. Okay, jom kita sambung lagi sekali. Okay, yang mana berminat nak guna Interlink, nak join circle kita, boleh grab dekat atasnya. Ini sebabnya korang kena. Keluarlah muka saya sekedebu. Dapat kat sini So yang mana yang nak guna sit dance tadi, siapa yang dah subscribe Interlink, okay, siapa yang dah subscribe Interlink, korang tengok ni guys. Korang pergi dekat korang punya Canva nanti. Canva pula. Buka, siapa yang dah register nanti, korang akan dapat ni tau. Korang akan dapat akses dalam Interlink ni untuk buat 100 projek. Okay. Untuk gunakan video tadi tu, tekan picit yang button menu tu. Lepas picit button menu, korang tekan IL chat, boleh tak? Okay, ambil IL chat. Lepas ambil IL chat tersebut, okay, korang just ambil bootcamp recording. Ni, ambil bootcamp recording ni. Boleh ambil bootcamp recording. Ni yang mana nak guna video tu ni, dah ada tutorial dekat sini dah. Bootcamp recording. Tak apa. Nanti saya akan record saya punya live ini, saya bagi dalam grup kita. Ni, ambil kat sini. So tekan saja situ. Kat sini dah ada tutorial dah. Cara-cara, bukan cara-cara macam mana korang nak install dia. Kenapa siap ada tutorial? Sebab untuk menggunakan Gman AI ni, dia guna bahasa Cina. Okay, dia Cina kan, dia tulisan Cina. Lepas tu korang kena pakai dia tak payah pakai APK korang kena pakai TikTok daripada China, iaitu Douyins. Sebab itu saya sediakan tutorial ni. Okay, nanti korang follow je tutorial ni nanti. Okay, yang mana nak beli ni, pergi dekat topik saya, pergi kat TikTok saya, grab je kat atas ni guys. Grab saja dekat atas ni, harga promo RM69 sahaja. Okay, okay dah. Sebelum kita pergi belajar buat t-shirt, apa kata kita tengok website sekolah SMKJ2 version
Kamen Rider. Okey, sekolah kebangsaan yang kedua version Kamen Rider. Okey, nah, kita buka balik Gemini tadi. Okey, dah ready coding dah ready. Kopikan coding, bawa pergi dekat interaktif link korang yang harga berapa tadi guys? Harga promo kita RM69 sahaja ya. Pergi buka interaktif link. Okey, tekan picit butang menu, tengok betul-betul. Kemudian tekan butang dashboard, kemudian ambil links. Okey, dashboard links. Kemudian korang edit je. Tekan butang pensel kat tepi ni. Okey, buangkan coding yang lama. Masukkan coding yang baru. Okey, save and close. Jom kita tengok Kamen Rider version. Alah weh. Tu dia. Tak tahulah macam mana Kamen Rider dia kan. Tengok profil sekolah. Ni profil sekolah. Ini website. Jom kita tengok macam mana rupa kalau dekat komputer. Macam guys, kita tengok kat komputer pula macam mana rupa dia kan. Okey, kita tengok dekat komputer macam mana rupa website ni dekat komputer. Alright. Tadi dekat phone. Okey tak guys? Ni kat komputer. Ni kat komputer. Profil sekolah. Ini multiple page Ini namanya multiple page. Tak ada kamera. Dia sebab kita kalau nak bubuh gambar Kamen Rider, kita kena buat gambar dulu. Sekarang ni kan kita kata buat tema dulu. Kita buat tema. Tapi memandangkan ada orang nak gambar Kamen Rider, saya ajar korang buat gambar Kamen Rider. Okey, lah saya ajar korang Okey, sebelum kita buat t-shirt, kita buat gambar dulu Okey, contoh mungkin korang terfikir nak letak gambar dekat atas ni. Nak letak gambar kan? Okey, saya ajar korang. So, ini ada rakaman ini ada rakaman. Nanti siapa yang dah subscribe Interaktif Link, tengok dalam grup nanti. Tapi bagi saya masa tu. Sebab saya nak download video daripada TikTok ni makan masa. Semalam punya video pun saya tak habis download lagi guys. Kan? Dah lah semalam awal-awal video tersebut saya tengah mengunyah asam. Bunyi macam tu. Segan saya nak post. Kan? Jadi saya kena cut dulu. Jadi kejap lagi saya akan bagi. Okey. Kita buat. Ada yang nak gambar Kamen Rider kan? Saya tunjuk orang. Gambar Kamen Rider. Okey. Ini satu lagi rahsia. Ini tips juga ni. Okey. Bila kita dah ada barang ni kan. Okey. Di atas ini kita panggil dia. Yang atas sekali kita panggil dia sebagai hero section. Kalau rajin, tulis kat ruangan komen sekarang. Hero section. Okay. Hero section, kenapa dipanggil sebagai hero? Sebab tanggungjawab dia. Tanggungjawab hero section ni adalah dia ditugaskan untuk memastikan pengunjung page tersebut akan convert, akan impress, akan menghabiskan masa yang lama dekat website. Sebab itu nama dia hero. Tanggungjawab dia besar. Bila dah cakap hero, sebarang ayat dekat bahagian atas ni mestilah ayat yang padu, yang jelas, yang tidak memberi teka-teki kepada pengunjung. Dia mesti padu. Tak kira lah apa sahaja ke atas ni mesti padu. Gambar mesti padu, ayat mesti padu, everything must padu. Okay, itu namanya hero section. Abang, kelas kita memang di Telegram je kan? Tak, kelas kita kat Zoom. Kelas kita kat Zoom. Okey, kelas kita tiap-tiap bulan ada rakaman. Cuma dekat Teli tu adalah kelas video rakaman kita yang sebelum-sebelum ini. Okey, kelas kita dekat dalam Teli ni adalah kelas video rakaman sebelum-sebelum ini. Kelas bootcamp kita. Bootcamp ni kelas bulanan kita. Okey, so bulanan kita tu semua ada dalam ni, kelas-kelas kita. Yang mana yang terlepas dah bertahun-tahun tak join kelas kita baru jumpa saya kan. Korang boleh mulakan dengan tonton video bootcamp pertama. Boleh tengok bootcamp pertama ni dulu Tak perlu pun go through everything, tak perlu. Cukup tengok bootcamp 1 sahaja, tahu asas, bina mindset yang betul sebagai seorang innovators dan juga usahawan, and then you can go through others video. Tapi tak wajib. Kalau rasa dekat jiwa ni nak tambah skill-skill baru, contoh nak belajar buat back end.
nak belajar buat kad kahwin, nak belajar buat komik, AI, boleh go through. Tapi syarat dia, must tonton bootcamp 1 dahulu. Jelas. Abang, saya join terlepas nak tekan grup. Saya dapat masuk tele je. Okey. Semua boleh jual ke tuan? Boleh. Boleh. Sedangkan Alif Syukri, batu dekat taman dia pun dia boleh jual. Ingat guys, bila dalam perniagaan, bukan produk, tetapi macam mana korang deliver maklumat apa yang korang jual sehingga dia menjadi pelanggan korang. Ingat kan, bila kita jual, kita tak nak cerita kebaikan feature-feature teknologi kita. Contoh, batu ni keras. Tak. Kita kena bagi tahu benefit apabila dia beli batu tersebut. Contoh, kalau aku beli batu ni, aku boleh campak dekat penyondol bini aku, penyondol suami aku. Contoh kan. Begitu juga dengan apa sahaja yang kita cipta pakai AI. Bila kita buat komik, kita kena bagi tahu kepada pelanggan kita, bila awak belajar komik, buat komik ni, pelanggan anda akan lebih mudah faham produk anda. Nampak benefit dia. Bila anda pakai landing page dalam syarikat perniagaan anda punya perniagaan dekat online akan convert, meningkat 20% sale. Faham tak? Faham So jawapan semua boleh jual ke abang? Soalan dia boleh. Tetapi bagaimana? Sebab itu kita ada kelas yang kita buat tiap-tiap bulan. Kelas bisnes pun ada. Dan follow je VTT saya. Sebab VTT saya punya vision nak membina usahawan. So banyak VTT saya ceritakan tips and trick bagaimana nak menjual, bagaimana nak marketing dan sebagainya. Okay, enough talking, let's buat. Okay, now kita nak bagi tips. Okay, contoh. Siapa yang nak join benda ni, korang boleh grab dekat bio saya. Pergi tengok dekat bio saya, tengah harga promo tu RM69 saja. Alright. Kelas tiap-tiap bulan ada. Ada pengguna kita baru 2-3 hari lepas, dia deliver projek yang bernilai 20 riban. Modal dia belajar dengan Internet hanyalah RM69 setahun, bersama RM5.70. Aku ni pantang baca komen, nak bercakap je. Jom belajar. Okay, sekarang ni katakanlah kita nak buat gambar dekat hero section ni, nak bagi budak-budak kata apa, kagum dengan website kita. Ini tips. Kita tak perlu prompt kau-kau dekat AI, nak kena bagi tahu segala detail dekat AI. Tak perlu. Tips dia adalah korang hanya perlu kopikan coding yang AI buatkan tadi. Cukup. Kopikan coding, korang boleh bawa pergi dekat ChatGPT. Sebenarnya, bawa pergi kat ChatGPT. Saya bawa pergi kat ChatGPT, saya pun paste dekat sini. Saya kata macam ni kat ChatGPT. Buatkan prompt nano banana, hero image. Untuk page ini. Buatkan page ini, contoh. Saya tak sebut kamera rider langsung. Saya tak sebut langsung. Page ini. Lepas tu saya kata macam ni. Buatkan saiz 9/16. Bukan buatkan, tuliskan prompt. Dah kan? Sekarang saya pastekan coding tu tadi. Saya pastekan coding. Lepas saya paste coding, saya kena bagi tu satu lagi. Saya tak nak ada teks dekat situ. Tak nak teks lah. Saya tak nak ada teks. Tidak perlu teks. Tidak perlu ada teks. Pada gambar ini. Saya hantar. Saya tak bagi tu detail pun tentang website apa, jenama apa, tak bagi tahu pun. Tak bagi tahu pun. Cuma sekarang ni saya dah copy, saya ambilkan copy prompt ini and then saya bawa pergi dekat Gemini, saya ambil image and then saya paste. Saya hantar. Sekarang ni kita buat gambar. Jom kita tengok gambar yang sesuai untuk diletakkan di bahagian atas ini. Kita tengok macam mana hasil gambar dia. Dia nak pakai komputer pun boleh tuan. Nak pakai handphone pun boleh. Nak pakai iOS pun boleh. Ini yang saya nak katakan ni guys. Hari ini untuk bermula menjadi seorang usahawan, korang tak perlu ada modal yang besar.
Korang tak perlu ada office. Korang tak perlu ada produk. Tak perlu. Cukup korang ada telefon sahaja dan minat untuk berniaga. Nampak? Dengan pakai telefon, saya boleh buat macam-macam. Saya boleh buat gambar, saya boleh buat website, saya boleh buat komik dan semua produk tu adalah produk yang bernilai tinggi. Kenapa saya cakap bernilai tinggi? Senang-senang je claim bernilai tinggi, kan? Kalau tak percaya, saya tunjuk korang. Korang cuba Google, berapakah harga untuk buat website di Malaysia? Nampak? Pakai telefon, internet rumah, modal RM5.70, satu website, orang boleh jual dengan harga RM500. Bukan saya kata ya, abang kakak yang mulia. Bukan saya kata. Nah, Google sendiri. Berapa harga market dia? Ini kalau korang pilih perniagaan nak jual website. Belum lagi korang pilih perniagaan nak jual apps. Contoh. IKEA apps. Contoh augmented reality. Okey, IKEA dia ada buat satu apps augmented reality di mana bila orang buka kamera dia akan nampak produk-produk tersebut berada dekat ruang tamu mereka awal ataupun dekat mana yang dia nak letakkan. IKEA boleh buat. IKEA ada launching produk ni. Okey. Dan korang tengok berapakah harga untuk buat apps augmented reality macam IKEA. Cuba korang darab guys. Anggaran dia 30 riban USD. Dalam Malaysia berapa guys? Rosak pintu. Mama. Jadi tengah work kan? Sorry Berapa guys? Dalam Malaysia berapa tu? Lebih kurang 130,000. Dan korang percaya tak? Apps yang IKEA buat tu, saya boleh buat pakai telefon je. Okey? Dan saya boleh buat pakai AI. Kejap lagi saya tunjuk Kita tengok buat gambar dulu. Okey, kita buat gambar dulu. Kejap lagi saya tunjuk Okey. Nah, saya dah dapat gambar dah. Betul ke tuan? Kejap lagi lah. Korang follow live saya. Kejap lagi saya tunjuk. Okey? Slow and steady. Kejap Mama mana mama? Panggil mama. Kenapa? Awak nak apa? Sikat rambut tak ada kat daddy lah. Dekat mama. Cerita je mama. Okay. Sorry guys, iklan. Hari cuti sekolah. Kita work from home. Kan? Okay. Kita sambung balik. Okay. Now saya dah ada gambar. Sekarang saya downloadkan gambar ni. Okay. Saya bawa pergi dekat interaktif link korang yang harga RM69 tadi. Saya bawa pergi dekat interaktif link korang tadi. Tekan butang menu ke atas. Kemudian korang ambil dashboard. Kemudian ambil files. Okay. Kemudian upload files. Choose file. Cari gambar yang korang upload tadi tu. Okay. Ambil gambar tadi ni kan. Kemudian upload. Okay, dah upload. Ni gambar tadi Ni gambar tadi kan. Okay, dah upload. Kopikan sahaja gambar tersebut. Ni ada button copy kat sini. Okay. Kopikan gambar tersebut. Kemudian bawa pergi dekat AI yang buatkan coding tadi tu. Bawa kat sini. Okay. Bagi tu macam ni. Okay, jadikan gambar ini sebagai hero image untuk website ini. Okey. Tuliskan kod dengan lengkap dan sempurna dan jangan tukar apa-apa selain yang aku minta. Contoh. Okey, kemudian saya pastekan link tadi. Tak apa guys. InsyaAllah video ni ada rakaman. Tapi korang kena bagi ruang dan peluang kat saya sebab nak download video pada TikTok ni lama. Kan? Jadi saya akan upload dalam grup. Yang mana baru join, korang boleh refer video ni juga. Apa yang saya ajar ni boleh refer kat ni. Okay. Daddy hantar Mila je lah sikatkan. Jangan. Sekarang senior Mila marah kejap lagi. Okay. Jangan. Okay. Alamak. Kejap Okay, tu ya. Okay dah.
Okey dah. Alright. Kita dah ready, dah copy code. Okey, kita dah copy code. Nah, sekarang kita tengok website kita. Ini cara macam mana korang nak cantikkan website korang tanpa perlu nak nak berfikir kau-kau untuk dapatkan design yang lebih kurang sama dengan website korang tu, dengan page korang tu. Cara dia, copykan saja coding, hantar dekat AI, minta AI buatkan gambar berdasarkan coding tersebut. Logik dia sebab dalam coding ni, dia dah tulis dah warna dia warna apa, tema dia tema apa, dia dah tulis semua kat sini dah. Sebab itu, bila dah tulis, setiap gambar ataupun whatever icon ke apa semua kan, dia semua lebih kurang sama dengan design dia. Contoh okey, sekarang ini adalah website kita tadi. Ini adalah website kita tadi. Ini website kita tadi kan, warna tema Kamen Rider kan. Tema Kamen Rider ni bermakna dia punya teks punya warna lah kan, warna merah kan, warna vibe Kamen Rider punya cerita lah Okey, sekarang saya akan update yang baru kod. Buka Interlink, tekan pensel, clearkan kod, paste semula. Okey, save and close. And then view page. Satu. Mana pula gambar dia ni? Kejap. Gambar tak ada guys. Kejap Tak apa. Sekejap Dia ada antara dua je. Kalau tak ada gambar ni, sama ada coding yang saya copy tadi salah. Kejap, copy coding betul dah. Copy balik semula. Okey, sekali lagi saya ambil new page ataupun cache. Ni nanti korang belajarlah cache ni. Ataupun sebab cache. Saya paste dulu. Sebab cache. Kita nampak dia. Nampak dia dah. Nampak? Gambar yang ada tu pun lebih kurang sama dengan tema website kita. Okey tak guys? Cun ke tak cun guys? Ini cara nak buat website. Yang penting korang kena tahulah apa yang korang nak buat. Settle lah website. Okay, simple je. So, barang macam ni boleh dijual. Okay, ready? Yang mana nak gerak-gerakkan tangan apa semua boleh gerak-gerak. Kita nak belajar seterusnya. Okay, sekarang kita dah belajar asas membina inovasi. Dan inovasi ni bukan termaktub pada buat website sahaja. Method yang saya ajar tadi boleh diguna pakai kat semua innovation. Termasuklah nak buat kad kahwin digital ke, nak buat landing page ke, nak buat game ke, sama je method dia. Method dia kena tahu apa yang kita nak, minta AI buatkan coding dalam bentuk JavaScript dan juga CSS vanilla. Kemudian nak edit gambar ke apa semua, upload dekat Interlink dulu gambar, nanti baru suruh AI edit semula. Itu je asas dia. Basic dia. Cara nak jual ada juga ke tuan? Cara nak jual ni, tuan boleh lepak dalam kita punya interactive link, follow TikTok saya, tengok dalam grup Tele saya, tengok macam video-video AI for business ada. Okay, tengoklah. Okay, tak apa. Kalau setakat video cara-cara nak jual ni nanti, saya boleh ceritakan dalam VTT saya. Tapi kalau nak lebih detail, 2 jam nak tengok, tengok saja kat dalam kita punya grup Tele ni. Dalam grup Tele ni ada macam-macam. Tengok dalam, kalau nak jual ebook, saya ada ajar cara macam nak jual ebook, cara nak AI for business, macam mana nak buat content niaga, semua ada kat sini. Nak masuk grup Tele kat mana? Okey, sesiapa yang nak join kita punya community, macam abang-abang kita yang dah generate income dengan AI, dah upgrade diorang punya cara kerja kan, korang boleh grab interactive link ni dengan harga manis-manis, iaitu harga asal 150, harga promo kita pula hanyalah RM69 sahaja. Buka top tick saya, tekan sahaja dekat bio atas ni. Grab dekat bio atas ni dengan harga manis-manis RM69 sahaja. So nanti bila korang dah grab dengan harga RM69 setahun, bersamaan sebulan RM5.70, korang akan terima email tau. Jadi pentingnya email tersebut mesti bagi email yang betul. Okay, bila terima email nanti, korang akan dapat 3 pautan. Pautan pertama, untuk korang login dalam interactive link korang, password apa semua. Pautan kedua, untuk korang akses ke dalam grup Telegram kita. Pautan ketiga,
adalah untuk korang masuk dalam grup Wasabi kita. Okey, untuk korang join dalam grup Wasabi kita. Okey, untuk korang join Wasabi kita. Okey, grup ni meriah tau. Grup ni meriah. Okey, tetapi jangan risau, saya agak strict dalam grup ni. Tak boleh share benda bukan-bukan ya. Saya dah aim dah ni 2-3 orang ni share bukan-bukan ni. Okey, nanti kalau kena kick, minta maaf sebab kita dah bagi tahu peraturan dah. Janganlah share yang tak berkaitan. Okay, sebab kita dalam grup tu kita nak profesional. Kita nak ada harmoni punya pergaulan. Contoh kita nak share tentang inovasi kita, idea kita, nak tanya macam mana nak buat. Kita nak share benda tu. Janganlah share benda-benda contoh macam korang buat live kat TikTok korang share dalam tu. Korang jual emas, korang share dalam tu. Tapi kalau korang jual produk-produk korang menggunakan interaktif link punya page, boleh terima. Sebab pengguna lain boleh tengok, lawa lah design dia. Ini tak. Dia pakai mana-mana punya channel kan, di share. Saya delete terus tau. Sebab itu adalah community Vibe Coders untuk belajar. Minta maaf saya cakap terang sebab orang bayar masuk dalam grup tu. Jadi tak adil bagi mereka. Boleh Okey boleh orang bayar sebab kalau grup free tak apa. Ini grup orang bayar. Orang bayar nak menimba ilmu. Jadi saya kena strict dalam grup tu. Okey, minta maaf banyak saya cakap terang tapi kalau nak berbual, ada je ruang nak berbual, iaitu dalam grup AL Chat. Kita ada satu grup tu, AL Chat tu. Okey, enough talking. Kita belajar seterusnya. Sekarang kita belajar nak buat business t-shirt pula. Okay, jom kita belajar buat business t-shirt. Baik. Untuk business t-shirt, saya sarankan kita pakai ChatGPT. Boleh tuan-tuan dan puan? Kita pakai ChatGPT. Okay. Bila kita buat business t-shirt, dia ada beberapa cara printing. Okay, saya ni cakap based on my experience tau. Saya dulu berniaga t-shirt. Siapa je student dulu yang kalau sama-sama student yang berniaga kan, majority dia akan mulakan perniagaan pertama mereka adalah jual t-shirt, which is saya lah kan. Okay, t-shirt ni dia ada banyak method tau printing dia. Kita ada 6 screen, kita ada heat press, kita ada DTG print, direct to garment, kita ada orang kata apa, tie and dye. Tie and dye ni maknanya korang guna campuran warna, lepas tu yang corak-corak banyak. Tie and dye, dia ada banyak cara. So, market mudah nak jual dalam Malaysia ni adalah t-shirt graphic printed. Itu insyaAllah mudah nak jual. Okay. So, untuk buat t-shirt ni, graphic printed ni, dia guna method 6 screen ataupun heat press. Kalau nak murah, pakai 6 screen. Tapi 6 screen ni, korang kena ada mold. Mold ni maksudnya korang kena ada acuan. Sebab dia sesuai untuk printing banyak. Mana sekali order dekat kedai, print 100 helai t-shirt. Itu sesuai pakai heat press. Katakanlah korang nak buat custom, satu lai t-shirt kan. Korang pakai heat press ataupun DTG, direct to garment. Dua ni. Jadi DTG, dia ada satu lagi saya lupa dah. Okay, ada dua. Okay. So, now kita tengok peluang bisnes t-shirt. Macam mana nak jual t-shirt dengan mudah. Okay, cara pertama adalah korang boleh jual dekat universiti. Okay, macam saya dulu, saya pasang kaki student yang duduk hostel. Saya buat research kat universiti dia orang tu, apa fakulti yang ada. Daripada situ, saya akan buat design, saya akan pegang seorang-dua student, saya suruh dia orang naik, jual t-shirt saya dan dia dapat commission. Itu cara pertama, cara nak jual kat universiti lah. Itu saya buat dulu. Okay. Cara seterusnya, same method, tapi korang marketkan dekat sekolah pula. Budak-budak sekolah kan nak t-shirt dia kan. Korang boleh marketkan macam tu pun boleh juga. Ataupun, korang boleh jual t-shirt event, kenduri kahwin, kan? T-shirt custom, kan? Tapi hari ni, zaman AI, dia muncul satu bisnes baru, style t-shirt. Dulu bisnes ni tak ada orang buat tau. Walaupun teringin nak buat, tapi kos dia tinggi. Tahu apa? Business t-shirt print on demand. Macam biasa dengar je, print on demand. Betul kan? Tapi dulu, korang nak siapkan satu design tu, makan masa 2 minggu. Tapi korang boleh berbina satu bisnes, nak design. Saya designkan sekarang, terus saya buat untuk awak.
Wish, takkan nak makan masa 3 hari. Siapa kata saya design sendiri? Saya suruh AI yang designkan. Jom kita buat. Okay. Ramirez, Tuan, gratis Tuan, memang best. Thank you Tuan, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ramirez. Okay. Kita punya, bukan saya punya, kita punya. Okay. Saya ni ditugaskan untuk menyebarkan sahaja. Okay. Interlink ni kita punya. Sebab itu Interlink ni ada affiliate. Nah, supaya korang pun boleh join affiliate kita juga. Okay. Okay, jom kita mulakan. Okay. Jom kita buat bisnes baru, iaitu bisnes t-shirt on the spot, on the go. Boleh kita bagi nama bisnes kita? T-shirt on the go. Okay. Bagi saya, okay, saya nak buat, okay, contoh on the go. Buatkan design t-shirt bukan mock-up style. Okay. Oh, tak nak. Kita buat, berikan 10 kata-kata semangat. Juang. Yang sesuai diletakkan, yang sesuai untuk lelaki. Okay. Kata yang tidak terlalu panjang lah. Okay. Ni kita buat business t-shirt on the go. Video ni ada rakaman Video ni ada rakaman. Siapa yang subscribe Interlink, korang boleh dapat video ni sekali yang saya tengah buat live ni. Okay. Nah, kita ada 10 kata-kata. Okay, sekarang saya akan pilih kata-kata. Okay. Ada klien saya tak? Ada siapa nak beli t-shirt kat saya? Cepat. Sila pilih. Korang nak design yang mana? Nampak tak screen? Nampak tak? Tulis kat sini cepat. Korang nak design nombor berapa? Tulis nak design nombor berapa? Nombor 3. Jatuh sekali, bangkit berkali-kali. Jatuh sekali, bangkit berkali-kali. Jatuh berkali-kali, aku tidak putus asa. Okey. Okey, nombor 1, lelaki saya tidak lari. Okey, lagi-lagi. Nombor 5, apa tu? Lelaki hebat tahan ujian, bukan pujian. Boleh jual t-shirt ni. Boleh jual t-shirt ni. Lagi. Saya nak tengok lagi. Saya tak baca lagi tau. Lagi. Power. Saya dah ada market ni. Saya nak buat 3 t-shirt. Lelaki tak lari. Jatuh sekali, bangkit berkali-kali. Lelaki hebat tahan ujian, bukan pujian. 10. Jiwa kental, tidak mudah tumbang. Oh, nice. Okay. Jom kita mula buat. Okay. Kita cuba buat design t-shirt yang pertama. Lelaki sejati tidak lari, dia lawan. Okay, contoh kita ambil yang nombor 3. Jatuh sekali, bangkit berkali-kali. Okay, now. Saya kata ni, buatkan design t-shirt untuk kata-kata nombor 3. Okay, nak tema apa? Kita buat tema streetwear. Kan sekarang kan tema-tema budak pakai streetwear kan. Okay, buatkan tema streetwear. Okay, buatkan tema streetwear. Okay, buatkan saiz apa? Korang nak saiz apa? Saiz besar. Kita buat saiz besar. Saiz A3 A3 kat baju kan. Belakang ke depan? Depan. Saiz A3. Buatkan saiz E3. Okay. Paling penting. Ini yang paling penting. Buatkan transparent background. Kena ada. And then hantar. Kenapa kena ada? Sebab bila kita nak buat print on the go ni, terutama ni nak buat DTG, direct to garment ataupun e-press, kita just bagi design saja kat kita punya printer. Okay? Kalaulah kita bagi dia design yang ada background kan, yang tak kira kan. Korang sebagai individu yang tak pandai design, saya tersilap buat lah guys. Saya tersilap buat. Tapi biar dia buat, nanti saya betulkan apa yang saya tersilap tadi. Kalau korang orang yang tak pandai guna software komputer, kan, macam mana korang nak remove background? Betul tak? Jadi, kita kena bergerak kerja cara pandai. Kita suruh AI buat apa? Jangan ada background. Supaya nanti kita just hantar je barang ni dekat diorang, terus boleh buat. Okay, jatuh sekali. Bangkit. Nampak bangkit tu? Berkali-kali. Sekejap
Okey tak guys? Okey tak design ni guys? Macam siapa owner tadi? Okey le tu. Okey tak okey le tu design? Okey le tu. Saya nak print ni. Cik Wan nak print ni. Bisnes baru guys. Bisnes baru. Kan? Kita print on the go. Tuan okey tak tuan? Jatuh sekali. Bangkit berkali-kali. Okey le tu Okey. Cantik. Okey. Tuan nak print kat depan ke kat belakang? Cik, konon-konon nak berniaga ni. Kita print kat depan tuan Kita print kat depan Contoh Okey. So kita ambilkan sahaja gambar ni. Okey. Sebab tu kita kena clear. Design kita ni. Contohlah tuan nak pakai karakter manusia ke, nak pakai karakter robot ke, nak pakai karakter metafora ke, itu bergantung kepada anda. Sebab kita yang akan suruh AI buatkan design nanti. Umpama kita suruh designer kita. So kalau katakanlah klien kita kata, bang, saya tak nak manusia bang, sebab saya tak nak pakai karakter orang. Saya nak pakai karakter robot. Pakai karakter robot. Okay, contohlah. Ini just contoh. Kita pun download gambar ni. Okay, saya nak buat design nombor 2 pula. Okay, tadi ada orang request idea nombor 1. Iaitu, idea nombor 1 apa tadi guys? Lelaki sejati tidak lari, dia lawan. Okay, nah. Buatkan design nombor 1 pula. Okay, buatkan design nombor 1 pula. Okay. Contohlah, nak pakai tema apa? Tema Kamen Rider Gunakan tema themes streetwear dan Kamen Rider. Streetwear dan Kamen Rider. Contoh. Okay. Nah, hantar pula. Okay. Kita buat design lain pula. Yang tadi kita minta tak bagi detail, kita bagi tu streetwear je. Yang ini kita minta detail Kamen Rider pula. Dia mesti ada gabungan streetwear dengan Kamen Rider. So bagi tahulah sama ada korang nak ada karakter Kamen Rider ke apa semua, bergantung lah. Okay, nah, kita bagi dia buat dulu Okay, kita tengok. Sila sepatutnya saya kata gunakan tema streetwear dan ada karakter Kamen Rider. Aduh, silap Saya rasa dia buat design yang sama juga ni. Kejap. Saya edit saya punya prompt jap. Dan karakter Kamen Rider. Kejap saya tengok yang baru jap. Yang ni dia just tukar sikit je ni. Tengok ada tak karakter Kamen Rider? Lelaki sejati tidak lari. Saya bagi korang satu tips bisnes. Nak tak satu benda yang orang suka? Nak tak? Korang buat baju para sahabat. Boleh tak guys? Kita terapkan. Okay guys, ni okay tak guys? Okay tak? Lelaki saya tidak lari, dia lawan. Lawan sampai menang. Okay tak? Nampak? Saya dah buat bisnes baru. Viewers saya, korang dah bersedia nak jadi usahawan t-shirt. Okay. Dah ada design. Cun kan? So korang kena tahu lah subjek korang. Ni Kamen Rider. Yang ini yang jenis ini. Yang ni yang jenis Kamen Rider. Dan seterusnya. Okay, tips. Saya tengok market yang orang suka buat. Korang jual t-shirt yang, tapi tak boleh tunjuk figura sebenar tau. Tapi t-shirt tersebut dulu dah keluar dah zaman-zaman dulu. Tapi bagi saya, korang boleh buat t-shirt negeri. T-shirt negeri satu lagi korang boleh buat design t-shirt untuk sahabat-sahabat Nabi punya karakteristik. Bukan memaparkan sahabat Nabi tu, janganlah tu, tapi karakteristik sahabat-sahabat Nabi ni. Contoh siapa yang handal berlawan, pedang Allah siapa kan, pedang Allah SWT, siapa karakter dia. Korang cuba bermain macam tu. Korang suruh AI buatkan t-shirt yang represent kualiti sahabat-sahabat Nabi. Barulah lelaki-lelaki sejati ni suka pakai baju macam tu. Contoh. Kan? Okay dah, kita sama buat. Okay, now saya dah ada baju lelaki sejati. Okay, now saya ambil gambar ni. Jangan risau, ada rakaman. Siapa yang subscribe saya punya Interactive Link, video ni saya akan bagi rakaman dalam grup kita.
Tapi minta maaf yang semalam punya saya download lambat. Tengah download lagi tu. Okay, cuma yang mana subscribe hari ni nak recall balik apa yang korang tonton ni. Yang subscribe nanti korang akan dapat video ni ya. Okay nah, saya dah download kan. Okay, sekarang saya bawa pergi dekat Canva. Yang ini kena pakai Canva guys. Ini tips ni kena pakai Canva, business t-shirt ni. Okay, bila pakai Canva, korang kena buat apa? Abang kakak yang mulia, korang kena uploadkan sahaja gambar tersebut. Okay, dah jadi macam ni. Okay, kemudian korang hanya perlu savekan gambar tersebut dalam bentuk PDF. Jangan save dalam JPG. Waktu nak hantar dekat printer nanti, janganlah hantar dalam bentuk PNG ataupun JPG. Jangan. Tetapi downloadkan file ini dalam bentuk PDF print. Ni nombor 3 ni. PDF print ni. Ambil yang ni. Okay. Lepas tu korang savekan dia kat bawah ni. Ambil RGB ni kan. Jangan ambil RGB. Tapi ambil kepada CMYK. CMYK. Best for Professional Printing. Ambil yang ni. Okay. So dah save nanti. Barulah korang hantar dekat printer korang untuk dicetak kat baju korang. Boleh Okay. So bila nak bagi kat printer, korang mesti ada gambar rujukan. Mesti ada rujukan. Aku nak design tu kat sini. Okay. Cara dia adalah korang buka dekat, ambil elemen. Kat bawah ni ada elemen tau. Buka elements. Lepas tu pilih mockup. Ni yang bawah ni. Elemen, ambil mockup. Ambil mockup. Lepas tu korang cari apparel. Pakaian. Apparel kan. Lepas tu korang cari baju. Korang nak baju depan kan. Nak baju design depan kan. Cari karakter yang pakai baju t-shirt depan. Contohlah baju Mamat ni lah. Kita ambil baju t-shirt. Contohlah kita ambil baju ni lah. Okay. Ambil baju ni. Okay, dah ambil baju ni kan. Besarkan sekejap. Lepas tu ambil gambar. Gerakkan pergi masuk dalam baju tu. Gerakkan pergi masuk dalam baju tu. Okey, bila dah masuk baju, dah jadi dah. Okey, katakanlah okey, korang nak pakai baju, nak buat baju warna apa ni guys? Korang nak baju warna apa ni? Warna apa? Nak t-shirt warna apa? Sekejap saya tak center lah. Warna hitam. Okay. Cara nak jadikan dia warna hitam, macam ni guys. Korang klik saja kat gambar baju mockup ni. Nanti kat bawah ni, korang boleh pilih colour tau. Dekat bawah ni boleh pilih colour. Ambil colour. Ambil warna hitam. Dia boleh tukar colour. Hantar. Colour hitam. Okey, dah done saja. Sudah done. Dah jadi dah baju korang. So nanti hantar kat printer. Hantar kat printer. Mat, ini baju aku. Design dia mesti macam ni kat baju aku. Dan dia mesti macam ni. Hantar kat printer. Dah settle satu bisnes baju. Yang ni ada tertib. Yang ini tak payah dalam Interlink pun. Yang ini bila korang bersama dengan saya dan juga Interlink, korang belajarlah benda ni. Okay. Interactive Link ni dia macam ni tuan. Interactive Link ni dia adalah sebuah platform untuk korang berniaga digital. Dan misi Interactive Link adalah untuk menghasilkan usahawan. Dan bila kata menghasilkan usahawan, konten-konten saya, live saya akan mengajak korang buat bisnes. So sekarang ni saya ajak korang buat bisnes pakai AI, iaitu buat bisnes t-shirt. Tapi bila korang subscribe Interactive Link, video yang korang tonton ni nanti saya akan uploadkan dalam grup. Nanti korang boleh follow balik apa yang saya ajar ni. Okay. So Interactive Link ni boleh buat macam-macam lagi.
Berapa harga sepasang ni? Oh, tak tahulah tuan nak jual berapa. Tengok dah ada orang nak beli dah. Itu baru saya buat live. Belum lagi saya pakai. Korang nak tengok tak saya pakai baju ni? Cepat guys. Korang nak tak tengok saya pakai baju ni? Kalau nak, type nak. Jangan main-main. Saya buat. Tapi saya buat pakai AI je lah. Ya tak? Okay. So, now, sekarang saya akan save. Ada yang nak. Ada yang nak terpaksa buat lah. Terpaksa buat lah. Ada orang nak. Kita tak boleh berat-dalih lah. Okay, yang mana berminat nak join circle kita berniaga pakai AI, buat pelbagai bisnes, buat video ke, nak buat bisnes t-shirt ke, buat bisnes digital kan. Korang boleh dapatkan dekat saya punya bio. Okay, RM69 je. Dan RM69 tu bukan belajar ni saja. RM69 tu korang boleh buat inovasi, boleh buat apps, boleh buat website, boleh buat game pakai AI. Dan apa yang korang lihat ni, saya bagi rakaman. Dalam live saya nanti, dekat dalam grup nanti, yang mana baru join, boleh dapatkan rakaman live saya ni. Okay. Macam mana prom logo tu? Alamak. Nanti kita ulang balik Ini bukan logo lah. Ini design ni. Ini bukan logo, ini design. Okay. Now, saya savekan saja gambar ni. Okay, sekarang saya akan jadikan saya seorang lelaki memakai baju ni. Okay, first, saya ni tak ada idea. Saya tak ada idea. Jadi, saya akan pergi dekat ChatGPT. Saya akan cakap macam ni. Okay, saya akan cakap macam ni dekat ChatGPT Okay, tengok betul-betul guys. Ni ada rakaman nanti Okay, insyaAllah. Buatkan video AI. Seorang lelaki bernama Fitri yang sedang berlawan. Okay, membelasah ramai orang. Okay, dan dia memakai baju ni. Okay, memakai baju t-shirt yang saya akan sertakan dalam prompt tu nanti. Dan apabila dia menumbangkan lelaki tersebut, Fitri menjerit, lelaki sejati tidak lari, dia lawan. Nak t-shirt ni, dapatkan dekat bio. Okay, buatkan latar belakang, dia orang bergaduh di padang sekolah. Okay. Alah, dia tak record pula saya cakap. Buatkan prompt video AI seorang lelaki bernama Fitri, okay, memakai t-shirt yang saya akan sertakan dalam prompt itu nanti, di mana Fitri sedang berlawan, okay, dengan ramai orang dan membelasah mereka dan mereka lunyai. Dan Fitri, apabila mereka dah jatuh, Fitri cakap, lelaki sejati tidak lari, dia lawan. Dapatkan t-shirt ini dekat link di bio. Okay, buatkan prompt ini. Aduh, dia tak record lah saya kata. Bertuah betul lah. Buatkan prompt video AI Fitri. Alah, leceh lah. Buatkan prompt video AI Fitri sedang berlawan dengan gagah dan macho. Dengan gagah dan macho. Okay, membelasah. Okay, penjahat, gangster, okay, gangster, okay, yang menyerang dia, okay, dia, okay. Fitri, kejap guys Fitri memakai t-shirt, okay, yang akan disertakan di dalam prompt. Okay, Fitri disertakan di dalam prompt. Okay. Selepas semua kena hentak, selepas final blue, Fitri menjerit. Okay, menjerit dan cakap, lelaki sejati tidak lari, dia lawan. Dia cakap, lelaki sejati, kejap kan, fokus, tidak lari, okay, dia lawan. Okay. Kemudian Fitri promote baju yang dipakai itu, dan cakap, dapatkan
di link in bio. Ke dapatkan beg kuning? Di link bio. Okay, contoh lah. Okay, contoh. Okay dah. Hantar. Salam tuan yang handsome. Waalaikumsalam Khairul Azim. Khairul Azim ni pun dia live host guys. Khairul Azim ni orang yang handsome. Korang boleh follow Khairul Azim. Khairul Azim dia pun pandai berkata-kata, ayat dia manis kan. Dia pandai buat prompt video. Korang boleh follow dia. Betul ke? Dan ni memang petik yo. Tak yo Khairul Azim dan Konal ni Kan? Yo tak yo ni Khairul Azim dan Konal ni. Berapa RM bos? T-shirt ke? Janganlah t-shirt. T-shirt dan tak jual bang. Okey, tapi kalau korang nak belajar kalau korang belajar nak menggunakan internet link, nak join community kita, menggunakan AI untuk buat bisnes digital, contoh buat website ke, buat landing page ke, buat game ke semua tu kan, buat sistem semua tu kan, korang boleh dapatkan dengan harga promo. Okey, pergi dekat TikTok saya sekarang. Okey, buka saja TikTok saya. Klik dekat bio atas tu. Picture dekat atas tu. Kita sekarang tengah harga manis-manis tau. Harga asal kita 150 setahun. Harga manis-manis kita 69 sahaja setahun. Setahun. Bermakna sebulan hanyalah RM5.70. Apa yang korang dapat? Korang akan belajar macam-macam lah. Contoh yang saya punya video live TikTok ni, yang korang tengok ni kan, saya akan bagi dalam grup nanti. Korang boleh tonton balik video TikTok ni. Korang juga boleh buat macam-macam inovasi. Contoh, korang boleh buat website. Korang boleh buat website pakai AI. Kan? Korang boleh buat game. Korang boleh buat kad kahwin. Bermacam-macam. Korang boleh buat e-book pakai AI. Kan? Semua ni hanya RM69 saja setahun. Bersama RM5.70 sebulan. Boleh buat 100 projek. Kelas tiap-tiap bulan ada. Group support ada. Group community ada. Apa yang korang dapat dengan internet link ni adalah yang mana yang sedang nak mencari side income, insya-Allah korang boleh jana pendapatan macam kawan-kawan kita ni juga. Okey, di mana ada pengguna kita sebelum ni dia berniaga, dia tak pernah jana pendapatan macam ni. Tapi lepas dia berniaga pakai interactive link dan juga belajar AI dengan interactive link, dengan idea-idea yang kita orang bagi, salam tuan, first time profit dia jana 3 riban sehari. 3 riban sehari bukan setahun, bukan sebulan, tapi sehari. Lepas dia belajar cara-cara macam mana nak bina landing page yang convert. Dia belajar macam mana nak buat SEO pakai AI. Semuanya diajar oleh tim Interlink. Dengan harga berapa? RM5.70 saja sebulan. Dan dia menjana pendapatan 3 riban sehari. Kalau ada yang memang nak berniaga, sebelum ni tak tahu nak berniaga apa, modal tak ada, tak tahu nak jual apa, kan? Skill pun tak ada apa yang nak ditawarkan. Tapi ada user kita, dia belajar dengan Interlink, dia belajar AI dengan Interlink, dia belajar AI jual website menggunakan Interlink dan juga AI. Dalam kelas kita semua tu kan, dia jana pendapatan RM80 riban sahaja. 80 riban sahaja dia dapat dengan cara dia belajar dengan IL dengan harga RM5.70 ni sebulan. Tapi yang mana berminat tengah promo lepas ni kalau banyak lagi saya dapat testimoni macam ni, saya rasa dah tak boleh dah jual RM69 tu. Tak pulang modal saya. Korang kaya raya, saya pula tak kaya raya macam korang. Mana Aci? Kan? So hati-hati lepas ni siapa yang nak bagi testimoni, hati-hati. Jangan letak banyak sangat. Nanti saya tamak. Okay? Okay? Jangan tamak okay, tapi saya gurau-gurau. Jadi siapa berminat ni boleh dapatkan sekarang dekat bio saya. Buka saja kat bio saya sekarang. Grab kat sini harga promo RM69 sahaja. RM5.70 sebulan. RM5.70 sebulan. Tapi kita tak ada lah nak jual RM5.70 sebulan. Kan? Akaun dah jana income 3 riban satu hari dan RM5.70 sebulan. Tak jadi. Tak jadi partner kita macam tu. Kan? So, in order kita menjadi key partner yang padu, korang berniaga, kami support dalam bahagian teknikal dan kami support pula korang dalam bidang training, mestilah korang kena bagi kami manis-manis juga. Kan? So, kita tak ada bulanan tapi kita charge hanya RM69 saja setahun. Itu pun okey lah kan? 3 riban sehari yut. Okay, sambung balik. Okay, dan dah dapat. Okay, saya dah dapatkan prompt. Okay, ni prompt panjang ni. Tapi kalau nak guna prompt Gmail AI, kita tak boleh pakai prompt macam ni. Sebab Gmail AI, kita kena pakai prompt yang pendek. Tak lebih daripada 650 aksara.
Dan Gmail AI ni korang kena, bukan kena lah, ini saya punya pendapat lah ya, korang kena prompt dalam bahasa Cina. Sebab apa? Gmail AI ni dia tak masuk Malaysia lagi. Dia masih berada dekat China sana tu, dan target market dia adalah negara dia saja. So kat situ saya nampak prompt dalam bahasa China mungkin akan lebih padu daripada prompt bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Jadi untuk itu saya pun minta AI buat macam ni. Buatkan prompt video AI ini menggunakan struktur seed dance AI tidak lebih 650 aksara, gunakan bahasa Cina dan kekalkan dialog itu dalam bahasa Melayu Malaysia. Okey, aduh yai. Kekalkan dalam bahasa Melayu Malaysia. Okey. Kejap lah. Dan kono Togo lah dia dengan TikTok. TikTok ni suka benar Togo Den. Apa faham nak Togo Den ni? Okey, dia kono Togo lah. Okey, saya nak bela dah. Okey dah, ni last. Okey, nah, tekan ini and then terus submit. Mula dah. Mangai. Okey, kejap Okey, dah saya dah dapatkan prompt. So saya kopikan prompt ini, saya bawa pergi dekat mana tadi? Pergi mana? Pergi kat Seed Dance AI. Pergi dekat Seed Dance AI. Okey, untuk Seed Dance ni, Gmail ni, korang kena pakai muka sendiri tau. Korang kena pakai muka korang sendiri. Korang kena bina avatar korang. So cara nak guna avatar saya dah ajar dalam tutorial tu. So pengguna Interactive Link dalam IL chat korang tu, korang ada ni tau. Dekat IL chat korang ada tutorial. Saya ada bagi juga tu. Nanti korang follow je video tutorial yang saya bagi ni. Yang video yang korang tengok ni saya record tau. Saya record dan saya akan bagi dalam grup kita. Nanti korang boleh refer balik video ni Okay. Sekarang saya akan buka. Saya tekan button bawah. Pilih muka kita, avatar tu. Kemudian pastekan prompt. Kemudian korang tukar nama saya. Yang ada nama saya Fitri tu saya buang semua. Saya akan pakaikan nama yang ada highlight. Saya akan pilih pakai nama avatar saya. Okay, kejap Okay dah. Kemudian saya akan uploadkan gambar t-shirt tadi. Kan kita nak buat video saya pakai t-shirt tadi. Kan kita nak buat video saya pakai t-shirt tadi. Saya akan uploadkan gambar t-shirt tadi. Okay, dah ready semua. And then hantar. Okay. Tu dia tengah buat. Remove watermark tak payah bayar. Percuma je. Remove watermark tak payah bayar. Percuma. Dia ada apps dia. Dia ada apps dia. Dan ada buat satu video tau. Tak naklah tunjuk. Kan orang rumah nampak Dan punya video nanti orang rumah Dan marah. Tu. Dengar tu. Cubaan masuk bilik dah tu. Cubaan masuk bilik tu. Okay. Kau nak tengok tak? Tapi tak nak Tak, korang jangan cakap saya gatal tau. Tak payah. Tak payahlah. Tak payahlah. Okay, kita tengok video kita yang lain lah. Tengok Dan buat video lain lah. Ni saya buat video tadi. Okay. Dah je. Ni saya buat ni. Okay. Ini sidang ni. Okay. Ni. Fitri, beritahu kami rahsia tu. Kami janji tak akan sakitkan kau. Jangan susah hati sayang. Kau boleh percaya kami. Jawab je soalan kami. Kami bisa tolong kau. Tapi kau kena bagi jawapan dulu. Kah. Tapi dia sengaja lag kan. Dan kena tangkap tu. Kalau tengok cerita, Dan kena tangkap. Kalau tengok cerita sebenar, Dan kena tangkap.
Then kau nak tangkap, then diugut. Then diugut oleh diorang ni. Dia nak lari tu, dia nak lari. Aduh, diikat dan macam tu, diikatnya saya macam tu, kan, nak ugut. Saya tak boleh. Tapi korang jangan salah faham, saya kena tangkap. Bukan, dia nak rahsia daripada saya, cara. Tak mau lari macam ni. Tak mau lari macam ni. Aduh, kan. Okey, kejap, video tak siap lagi. Kan. Tapi saya sebenarnya nak buat konten. Saya nak buat konten. Tapi bila saya fikir balik, konten tu tak sesuai, kan. Tak sesuai untuk tontonan umum dan tak sesuai kalau rumah Dan tengok, kan. So Dan pun padam buat simpanan peribadi. Tak ada. Kan, ya. Okey. Itulah cerita yang tu. Itulah cerita yang tu. Kejap, tak siap lagi lah guys video saya. Okey, alright. So yang mana saya nak ambil live dah ni guys. Saya nak ambil live dah. Dah pukul apa? App apa remote? Restraight pergi tengok. Saya bagi dalam grup lah Restraight. Aduh, macam mana? Sebab saya dah jadikan dia sebagai ni lah. Kejap Saya dah jadikan dia sebagai APK lah Restraight. Restraight cuba tengok dalam grup. Restraight IL berapa? IL 3 kan? Restraight dalam IL 3 kan? Restraight tengok dalam IL 3. Tuan Ray dalam IL 3 kan? Tuan tengok dalam IL 3. Okay, tuan tengok dalam IL 3. Tuan tengok links. Tuan tengok saya dah bagi dah link dalam ni tuan. Mana lah? Ni. Ni saya dah bagi dalam grup. Semua grup saya bagi lah. Ni. Ni. Saya dah bagi dalam grup lah. Masuk grup free ke? Tak, siapa yang join interactive link, siapa yang sub interactive link, korang akan dapat interactive link semua dan korang juga akan dapat korang akan dapat apa nama tadi tu? Korang akan dapat juga guna Gmail AI ni pun akan dapat juga. Kita ada tutorial dia. So this tutorial kejap kejap. Siapa yang join interactive link tu kan, selain korang boleh buat macam-macam inovasi, join kelas kita yang buat bisnes macam-macam, bisnes digital ni kan, korang juga akan dapat masuk, tengok betul, masuk dekat menu, tekan IL chat tau. Ambil IL chat. Okay, lepas tu buka bootcamp recording Ambil bootcamp recording. Dekat dalam bootcamp recording tu, ni, saya ada ni panduan Access Seedance 2.0 ni. Buka je kat sini. Okay, dekat sini ada tutorial dia. Siapa yang nak gunakan video AI tu tadi. Okay, boleh tengok kat sini. Okay, ni boleh tengok kat sini. Ya. Kejap, dia nak ambil live dah. Dia nak ambil work dah. Okay, kejap lagi dia tengok. Okay, ni, tengok kat sini je. So, nanti korang macam-macam ada kat sini kan. Korang boleh buat seed dance. Korang boleh buat website, game dan macam-macam lagi. Dah lama pula dia loading. Okay. Bila next live tuan? InsyaAllah ini pukul 10 Pukul 10, 11. Potang ni kot. Dalam pukul 2 macam tu lah tu. Siapa nak belajar korang join IL je guys. Korang join je IL korang. Korang join IL. Tengah berbaloi ni guys. IL ni kalau korang rasa sayang sangat RM5.70 korang tu, korang fikir masak-masak dulu sebelum korang judge the book by harga. RM5.70 sebulan bersamaan setahun RM69 tau. Lagi sekali dia nak kobarkan kat korang semua ni. Interactive Link ni, kita ajar korang berniaga produk digital. Dan produk tersebut dihasilkan pakai Interactive Link. Produk-produk ini termasuklah korang buat website, boleh buat game, boleh buat sistem, boleh buat apps, macam-macam korang boleh buat.
Buat masa sekarang ni korang rasa mungkin tak payahlah dia nak belajar buat website, buat landing page. Dia bukan menjaga pun. Dengar dulu dia nak khabarkan ni. Landing page semua ni, contohlah, landing page ni ada banyak kategori tau. Business card digital, kategori landing page. Okay? Sales page untuk convert jualan, kategori landing page. Kan? Komik digital untuk mempromosikan bisnes korang pun boleh buat pakai AI. Game pun boleh buat. Apps macam Grab pun boleh buat. Sistem quotation maker yang orang kata apa pun boleh buat pakai AI. Semua tu kita ada ajar. Bukan kita ada ajar lah, kita tunjukkan cara basic macam mana nak buat semua tu. Dan korang boleh buat 100 projek tau. 100 projek, cuba korang buat matematik dengan bermodalkan RM5.70 sebulan, aka RM69 setahun. Abang ni job pertama untuk kawan dia charge RM1 sahaja untuk satu landing page yang dijual. Dengan bermodalkan RM5.70 sebulan, boleh buat 100 page. Cuba korang kira, kalau satu landing page dijual dengan harga RM1, kalau 100 landing page dijual dengan RM1, dah bukan RM100 ke? Berapa modal belajar setahun? RM69 abang. Kelas ada? Ada. Nama apa belajar? Rakaman ada? Ada rakaman. Buatnya dan sakit perut kan, dan pergi cuti kan, tak ada kelas pula bulan tu kan. Korang boleh tonton video rakaman kelas sebelum ni. Ada technical support dia? Ada. Trainer pun ada. Berapa modal? RM69. Jadi kalau yang berminat nak belajar semua ni, even nak belajar buat video macam saya buat ni, kan, pakai Seedance AI ni pun sama. Ini kita bagi free je ni. Ini bukan saya punya Gmail AI bukan saya punya. Ini Ahmad Albab yang punya. Ini bukan saya punya. Okay? Ini just saya rajin lah. Saya buat tutorial. Saya recordkan tutorial, saya buat video, saya buatkan dia punya cara-cara step by step kan. Jadi saya bagilah free gift kat korang. Saya educator. Tapi saya tak menulis. Memang dapat follow. Thank you K. Arshad. Arleta, thank you Arleta. Dan bulan 5 kena renew. Renew bang. Jangan tak renew bang. Kena ambil nasional terus untuk setahun. Ya betul. Seedance ada dalam iOS. Mr. Zack, Seedance ada dalam iOS. Saya dengar cerita lah kan, pengguna iOS dia lagi senang nak pakai Seedance. Ada tak pengguna iOS dalam ni? Sebab saya dengar, tapi syarat dia kalau pengguna iOS, korang kena register Gmail pakai ni tau. Kena pakai Apple ID. Korang kena pakai Apple ID. Kalau pengguna Android, kita kan tak ada Apple ID kan. Sebab itu, dah siap. Okay, last, penutup video saya. Get ready guys. Saya baru sahaja tunjukkan kepada kalian bagaimana dengan mudahnya saya mencipta perniagaan saya menggunakan ChatGPT. Di mana saya meminta AI memberikan saya 10 kata-kata semangat juang kepada seorang lelaki. Dan antara kata-kata tersebut, saya memilih kata-kata nombor berapa tadi? Nombor apa tadi? Nombor 1. Lelaki sejati tidak lari dia lawan. Dan saya minta AI buatkan t-shirt untuk saya. Dan akhirnya dia berjaya menciptakan t-shirt bertemakan Kamen Rider untuk saya. Dah siapkan design lelaki sejati tidak lari dia lawan. Okay? Saya dah siap dah design saya. Dan design tersebut saya hantar pada Canva dan saya savekan dalam bentuk PDF print untuk dicetak oleh kilang cetakan saya. InsyaAllah saya akan print baju ni. Nanti siap saya pakai waktu live saya. Baju yang saya buat ni. Lepas tu saya dah siapkan baju dia dalam bentuk mock-up apa semua. Dah ready print apa semua. Dan saya buat satu video marketing. Video marketing tersebut adalah ini video marketing dia. Lelaki sejati tidak lari. Dia wawan. Dapatkan di link in bio. Macam Lelaki sejati tidak lari. Dia wawan.
Macam. Nampak? Siapa dia kata? Kalau korang guna AI dengan betul, AI boleh buat korang millionaire. AI boleh buat korang millionaire. InsyaAllah. Okay? Okay, sekali lagi saya ulang. Lelaki sejati tidak lari. Dia wawan. Dapatkan dilingin Bayu. Okay, tapi voice over, suara tu lari sikit tau. Tapi relax lah. Benda boleh adjust. Kan ada capcut. Pakai capcut untuk ubah suara. Okay, pakai capcut untuk ubah suara. Boleh je pakai ikut suara sendiri kan. Tu tak ada masalah. Kalau tak nak pakai capcut, korang boleh pakai banyak lagi AI yang boleh voice over. Banyak lagi. Okay lah guys, saya nak end live dah ni. Saya nak pergi sarapan dah pukul 10. Terima kasih semua orang. So guys, see you guys when I see you again. So mana dah subscribe, thank you very much. Join Interlink. Saya akan downloadkan video ni kejap lagi. So dah siap download. Saya dah posting kat YouTube. Saya akan post dalam group. Okay, so yang mana yang baru join hari ni, mungkin boleh tonton live TikTok saya ni semula dekat dalam group korang nanti. Okay, so kalau guna Flow compare Gmeng macam mana lebih baik? Of course lah Gmeng. Takkanlah Flow. Ni tengok sendirilah tuan. Okay, tuan tengok sendiri Tuan rasa Gmeng okey ke Flow okey? Hutan mana ni? Oi, jangan kacau aku. Kalau kau dah muncul, bawa aku keluar sekarang. Cepat, terbang. Ini hutan mana nih? Fitri, beritahu kami rahasia itu. Kami janji tak akan sakitkan kau. Jangan susah hati sayang. Kau boleh percaya kami. Jawab je soalan kami. Kami bisa tolong kau. Tapi kau kena bagi jawapan dulu. Okay, gurau. Jangan record jangan record kan rumah saya nampakkan nanya saya. Saya kena tangkap tu. Tu saya kena tangkap tu. Gmeng dari China. Tapi saya suka yang ni. Saya suka video yang ni. I like this one. I love this one. Mana ni? Orang malas boleh pergi mampus. Bak kata Jojo Ghazali kan. Orang malas boleh pergi mampus. Gmeng free. Satu hari boleh buat 5 video. Sebulan boleh buat 150 video percuma. Berdurasi 12 hingga 15 saat. Gmeng. Okay, saya ada tutorial dia. Tapi tutorial tu saya hadiahkan kepada subscriber yang tak terlink. Minta maaf sorry lah sorry. Sebab dulu saya belanja viewer saya Sora, tapi Sora dah nak tutup. Ada Gmeng ada juga dekat iOS. Nanti follow je tutorial saya bagi tu. Follow saja tutorial yang saya bagi tu. Follow yo. Okay, tengok step by step yang saya bagi tu. Ikut je. InsyaAllah dapat. Okay. Okay, yang mana yang nak tutorial Gmeng ni, termasuklah nak buat website ke, nak buat game ke, nak belajar apa yang saya buat ni semua tadi kan. Pakai AI, korang boleh grab saja dekat bio saya sekarang. Buka saja toktik saya. Tekan dekat bio di atas itu. Okay, tekan dekat bio. Tekan dekat bio atas ni. Okay, dapatkan dengan harga promo RM69 sahaja. Android pun boleh. Saya pun pakai Android. Dua-dua boleh. Android boleh, iOS boleh. Tadi saya cakap iOS sebab ada orang tanya pasal iOS. Itu yang saya dan sebut iOS tu kan. Kalau orang sebut pakai Android dan sebut pakai Android. Ni yang tutorial dia ni ni tutorial dia. Ni langkah 1, tonton video rujukan dah ada. Ni buka Gmeng AI. Download Join Apps. Ni langkah-langkah dia, tukarkan apa semua ni langkah-langkah dia ni. Okay. Alright.
Okay Ada di grup Teletuan. Ada. Untuk barang ni, untuk barang Gmail AI ni, saya ulang lagi sekali. Tak apa. Video yang saya tengah live ni akan dijadikan recording. Dan yang mana yang subscribe hari ni, korang boleh tonton balik live TikTok saya ni. Tapi saya ulang lagi sekali kepada kalau malas tengok buka Interlink korang. Siapa yang akses dalam Interlink korang nanti, korang tekan butang menu, tekan butang IL chat ni. Lepas ambil IL chat, sila pilih room, buka room bootcamp recording. Bukan recording kelas mingguan tau, tapi bootcamp recording. Buka bootcamp recording, kat sini ada banyak recording kelas-kelas kita sebelum-sebelum ni. Okay, untuk Seedance AI, turun bawah sikit, tu ada tau. Panduan akses Seedance 2.0 Gmail AI. Buka di situ. Ni, dah ada tutorial dia dah. Follow je kat sini. Satu hari 5 video, sebulan boleh buat 150 video. Minggu lepas lagi best tau. Minggu lepas boleh buat 10 video satu hari, bersamaan 300 video percuma setiap bulan. Ini pun dah turun dah ni. Dah dapat 150 je. Harap-harap dia tak turunkan lagi lah. Kalau dia turunkan lagi, bertabahlah hati sebab barang percuma. Kalau barang berbayar, bolehlah kita request kan. Ni barang percuma. We are in dekat posisi yang boleh nak demand lebih-lebih. Barang percuma. Okay boleh dapat kat situ. Okay, itu saja guys. Terima kasih semua. Saya mendoakan, bismillahirrahmanirrahim, saya doakan semua orang viewers dalam live saya ini, okay, daripada awal hingga akhir, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, diampunkan dosa, diperbanyakkan rezeki, kan? Sebarang masalah, diangkat masalah tersebut, okay? Dan jika tak tenang, bertenanglah hati-hati jiwa-jiwa yang menonton live saya ini. Kerana bila bertenang, korang akan nampak jalan keluar daripada masalah yang korang lalui sekarang ini. Dan saya doakan juga yang mana subscribers dimurahkan rezeki, dapat closing job yang pertama. Job pertama terus dah boleh cover korang punya subscription Interlink 10 tahun. Okay, sama seperti mana user-user kita lain. Ada job pertama mereka dah closing sampai harga RM20,000 pun dah ada, RM1,000 pun ada, RM300 pun ada. Saya doakan job pertama dah boleh cover 10 tahun punya subscription. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Saya doakan semua orang sihat-sihat saja InsyaAllah jumpa lagi. Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay guys, thank you. See you guys. We'll see you again. Thank you, bye.